Hai semua, hari ni kita nak buat nasi butter. Bahan dia simple je. Yang ni saya dah ketuk bawang putih dalam 5 bilas bawang putih. Serai 2 batangnya saya titik dan juga daun pandan. So kita akan tumis bahan yang saya dah sediakan ni dengan buttercup. Kemudian kita akan masukkan dalam beras yang kita dah siap basuh ni, dah siap sukat air. Nanti kita terus masukkan bahan yang kita dah tumis. Okay, jom kita tengok nasi butter untuk hari ni. Okay, untuk mula-mula ni saya masukkan butter. So kalau tak boleh butter, boleh menggunakan mentega. Dan kita boleh masukkan bahan-bahan yang saya dah sediakan tadi. Bawang putih, daun pandan dan juga serai. Kita tumis sampai dia sedikit layu ataupun kekuningan. Okey, bahan tumisan kita dah pun kekuningan. Boleh terus tutupkan api. Okey, bahan yang kita dah tumis tadi kita terus saja masukkan dalam nasi yang kita dah sukat air dia tadi. Kemudian kita boleh perasakan letaklah garam dan juga perasa. Kalau ada chicken stock lagi sedap lah. Kalau tak ada tak apa, garam dengan perasa pun dah okey dah. Okey, yang ni saya masukkan perasa dan juga garam. Pastikan rasa dia cukup. Baru kita nak makan nasi butter ni terasa nikmat dia. Lepas je kita gaulkan dia, terasa dia. Kemudian kita boleh masak nasi seperti biasa di dalam rice cooker kita. Rasa semua dah ngam, jom kita masak dulu. Alhamdulillah, nasi butter kita dah siap. So ni biarkan dia kering lah. Biarkan dia kering. Gaulkan sekejap. Macam tu. Dan kita boleh hidangkan.